Hai korang semua. So macam biasa saya akan buat konten lagi. Okay korang, sekejap korang. Konten yang saya nak buat ni Story time apa tu korang? Story time paling lawak je. Saya nak cerita ni korang. Cerita dia macam ni. Okay, hari ni macam-macam yang terjadi korang. Saya tak nak cakap banyak-banyak ni korang. Saya harap korang semua sihat selalu. Okay, story time yang macam ni korang. Okay, tadi saya keluar. Lepas tu saya masuk rumah. Tiba-tiba sepatutnya bantal tu dia dekat atas tilam korang. Dia sepatut di atas tilam. Apa benda sak kocak. Apakah benda bantal menegak macam tu korang. Dia tersepit dekat situ. Sepatutnya bantal tu dekat atas tilam je. Bukan dia melekat dekat situ melekat dekat dinding. Salah. Okay. Dan peliknya lagi korang, story time ni korang, saya nak cerita sikit. Pelik-pelik. Bila saya jalan, saya selalu tersungkur benda. Okay. Bila dah tersungkur benda tu, malulah, startlah malu. Depan ramai orang lagi. Bila dah depan ramai orang, Astaghfirullahalazim, macam tu lah korang. Okay. Bila dah depan ramai orang, memang ramai orang lah korang. Bila dah ramai orang, korang tersungkur pula, korang terjatuh. Macam ni cerita dia korang. Macam ni cerita saya. Lepas tu buat-buat tak jatuh. Korang bayangkan, korang dah jatuh, korang buat-buat tak jatuh. Apa benda ni korang? Memalukan hidup. Kocak je korang. Memalukan hidup. Ya. Dan lagi-lagi korang. Oh tak, saya tak ada kipas korang. Cerita dia macam ni korang. Story time. Okay. Malam tadi saya tidur. Saya mimpi apa korang? Saya mimpi saya naik atas langit. Padahal saya dekat darat sekarang ni. Macam mana saya boleh naik atas langit? Dalam mimpi je korang, bukan real. Bukan korang. Itu hanya di mimpi je, okay? Korang jangan samakan mimpi tu dengan real life. Hai korang. Dah lah bantal. Aku dia tadi nak gelak je tengok bantal korang. Jangan tengok dia korang. Dia memang macam tu korang. Entah korang. Masuk rumah tiba-tiba bantal tu dah menegak macam tu. Bukan menegak dia tersepit dekat dinding tu. Okay. Itulah cerita dia korang. Cerita paling lawak. Tak lawak pun sebenarnya. Dia lawak macam tu je korang. Lawak macam tu. Saya rasa video ni tak panjang. Memang cerita lawak. Lawak apa benda entah. Mengarut je korang. Lagi korang. Kalau korang nak mengarut, silakan. Okay, nak cerita lagi. Okay. 2 minit lagi korang. Cerita lagi. Okay. Semalam saya ambil pelepah pisang. Okay. Pelepah pisang tu nak buat apa? Buat pukul orang lah. Pukul orang. Lepas tu dah lah korang, macam tu lah korang. Betul-betul serabut. Okay. Okay, macam ni korang cerita dia korang. Okay. Saya pergi luar. Okay. Lepas tu saya jalan-jalan. Saya terpijak apa tu korang? Saya terpijak tahi korang. Itulah cerita dia korang. Saya jalan-jalan kat luar. Bukan kat luar, pergi dekat luar tu. Dekat kawasan rumah saya jalan. Tiba-tiba ada tahi. Entah tahi siapa tu. Saya terpijak lah. Bila dah pijak, saya pijak je. Saya pijak. Dah macam tu lah korang. Bila korang dah pijak tahi, mesti korang geli kan. Gelinya ada tahi. Apa benda yang aku pijak ni? Pijak tahi ke? Kocak. Korang macam tu kan. Udahlah bantal. Udah. Cukup bantal. Aku nak cerita bantal. Saya nak cerita korang. Saya bukan nak buat lawak. Tapi ini memang story time paling lawak. Biarlah. Okay, saya dah. Okay, bantal tu dah okay. Okay, dia tak lawak lagi kat situ. Lepas ni jangan benda lain yang pula yang lawak korang.
Okay korang, sambung lagi ya. Saya nak cerita story ni korang. Story ni memang gila korang, okay. Saya tengah bercerita dengan korang kat sini. Tiba-tiba, apakah benda kepala penyapu dekat sini korang? Aduh. Tiba-tiba dekat belakang. Tadi korang tengok tak ada kan? Tak ada. Korang tak percaya korang cuba reverse video tu. Memang tak ada. Sebelum video ni start tak ada kepala penyapu. Tiba-tiba ada. Apa ke benda? Itulah cerita dia korang. Saya tengah cerita panjang-panjang. Tiba-tiba ada kepala penyapu kat situ. Hidup ni memang macam tu ke? Ayolah. Last story. Okay, story ni pada last. Apa story dia? Okay korang, story dia macam ni. Saya tengah bawa kelapa. Okay, saya bawa kelapa tu. And kocak, tak jadi saya nak cerita pasal kelapa tu. Okay, kita tepikan cerita pasal kelapa tu korang. Saya nak cerita pasal apa tu lah. Cerita dia macam ni korang. Saya tengah tidur kan. Saya asyik macam tu lah korang. Ter apa? Apa lagi korang? Terberak. Macam tu lah cerita dia korang. Bila time tidur tu, tiba-tiba saya rasa nak terberak. Lepas dah terberak tu, takkanlah korang nak sambung tidur balik. Mesti korang pergi ke tandas. Okay? Pergi ke tandas, pergi ke jamban nak berak. Dah rasa nak terberak, takkanlah korang nak tidur. Takkanlah korang nak keluarkan tahi korang tu dekat atas tilam. Okay korang, minta maaf korang. Kocak, saya terlalu mengkacipkan korang. Okay korang. Okay lah korang. Saya rasa sampai di sini dululah video daripada saya. Saya tak nak rakam panjang-panjang ni korang. Okay. Jaga diri. Jumpa di next video. Bye korang.